Hi guys, welcome back to my channel Ain. So hari ni Ain akan buat video reaction Ahli Les yang pertama kalinya, part 1 Sebab Ain tengok banyak kali dah Ahli Les ni keluar dekat FYP Ain. Jadi kita nak tengok apa sebenarnya Ahli Les. Okey, ada Ahli Les season 1. Ni memang main tak tengok lagi. Tapi tak tahu kenapa warna merah. Ain tak pernah jumpa pun channel Door Closer ni. Itulah kenapa merah. Sebab lag kot. Ni dia ada buat juga Human Being, Skibidi Toilet. Skibidi Toilet ni apa? Tak pernah tahu lagi Skibidi Toilet ni. Okay, tapi kalau korang nak reaction Skibidi Toilet ataupun Human Being, tolong komen kat bawah. Kalau nak. Kalau tak nak, tak payah komen. Okay. Kita masuk ke dalam Ahli Les season 1 all episode. Let's go. Okay, kita terangkan. Case file 66713337. Okay. Ni tak tahu apa, tapi kita sambung je tengok. Police line, do not cross. Pukul berapa dah ni? 35 minit. Okay, police line, do not cross. Macam sebuah rumah, macam bilik pun juga di hotel. Kita ada topi toilet. Skibidi Toilet ni boleh juga. Ahli Las. Oh, itu ni. Tak apa, kita teruskan ke episod kedua. Okay, FBI chief missing. Tahulah, kalau korang nak baca, korang boleh baca. Ain tak kurang sihat sangat. Okay, kita sambung. Okay, gambar exit. Kita nak guna exit sekarang. Ada orang yang tarik. Kita dalam video. Ada aku Ahli Les. Okey, kita tengah bersantai. Ada dua Ahli Les kat episode 1 tadi, ada satu je. Okey, ni episode 2 tadi. Yang kedua ni ada lagi. Nampaknya rasa dia macam nak infect zombie menjadi manusia menjadi zombie Ahli Les. Okey, jap dia nampak tadi. Apa tadi? FBI shift 667 malam. Mana ada 677 malam? Yang ada 659 je paling. Dia kata important. Meet me at the entrance of Waterfront Residence Street 13 come alone. Dia kata kenapa datang seorang-seorang. Okay, kita tengok apa yang jadi. Okay, kereta tu. Ada kereta. Ada bendera mereka. Orang macam sana. And kat situ ada kereta, nombor plate dia tak nampak sangat lah. Kalau korang nampak, boleh juga komen. Tapi yang nampak macam ada 3 nombor je kat situ. Okay, nombor dia. Jadi sekarang
episod 4. Ada lagi masa? Sikit lagi. Mungkin dia ada secret scene kot rasa. Okey, pakai topi ni ketua dia kot dia rasa. Okey. 667. Siapa karakter kita sebenarnya ni? UV ni. Dan siapa yang akan menghentikan Halil? Apakah polis? Atau okey, dah habis. Dah habis. Okey. Dia dah. So, season 1 ni sampai episod 4 je kot. Tambah secret scene tadi. Okay, kita pergi ke short. Okay, ni episod 3 tadi kan? Oh, ni episod 3 ni. Ni apa ni? Oh, ni episod 4 tadi. Okay, ni kita dah tengok. So, yang kita belum tengok ni apa ni? Bukan. Ni Halil 5. Okay. Biji elek. Halil. Mana sih? Berapa kau? Ahlilas. Ketua. Sudah mula menyerang dunia. Ahlilas. Oh, ni cara dia untuk hidup Halil. Dia surat dia. Okay, kita sambung ke episod 6. Ni bukan. Okay, ni kot. Mungkin Halil senang. Kita sambung episod 6. Episod 7. Kita buat mission. Masa ke office Kenapa ada warna merah belakang ni? Pada ni keluar ketua ni kot. Okay, kalau korang boleh tengok dekat atas tu ada juga ada tengah serang polisi. Okay, 667. Kalau korang tak nampak, korang boleh terangkan sikit. ataupun korang cek sendiri dekat channel ada Oculus. Sekejap harus nampak ke sini. Tu 667 jelas. Okey, Halil. Tak ada tangan. Oh, dia macam askar. Askar tak ada tangan, dia kan insect. Jenis baru ni. Oh, kita sambung ke Alias lah. Yang terakhir kot. Okey. Sebagai dia Big Alias. Kita ada kawan dia 3.
ke? Kita ni polis ataupun macam detektif lah aku. Saya tengok, saya tengok. Kau ada pasal. What the heck? What? Berkuasa. Okay. Ni kalau ada ahli last episode 9, I akan hantar juga. I akan react juga. Kalau korang nak apa-apa suggestion, boleh komen nak react Skibidi Toilet ke. Kalau tak nak pun tak apa. Nak react ni ke Human Being ke. Human Being ke Skibidi Toilet ni I tak tahu lah daripada channel siapa. Tapi Skibidi Toilet ni 61-65. I tak tahu lah siapa mencipta Skibidi Toilet ni. Tapi kalau korang nak ataupun korang boleh ni lah, tulis kat ruang komen tu. Okay, jangan lupa like, subscribe, komen, share, tekan loceng tu. Saya Ayin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.